Chibi ni padu, dia power. Dan semua budak-budak Vamos pun, semua player Vamos power kan. Cumanya bagi aku mungkin dah sampai masa korang berpecah. Tapi honestly Lee ni I'm very impressed. Aku memang suka tengok gameplay Chibi dengan smooth. Where aku tahu ramai orang kecam Chibi sini sana apa semua, and aku pun sedar masa dekat M6 ada je mistik-mistik yang dia buat. Tapi pada aku Chibi tu power tu, serious. Like aku personally memang fan dia, and aku harap dia either finds a better team ke, like the success gets better ke, anything lah. Aku memang nak Chibi one day jadi some kind of international champion, you know, M series ke, SEA Games ke. Aku nak tengok Chibi berjaya lah, sebab Chibi dia lebih banyak lagi dekat international stage. Aku rasa ini adalah benda yang kita borak awal-awal ada sikit-sikit yang membuatkan kita orang kena ban sebenarnya. Bukan kena ban, dia kena disisihkan lah sedikit. Sebenarnya kita orang sebelum ni kita orang ada bawa topik yang Chibi ni sebenarnya dia dah sampai ceiling dia dekat tim yang dia ada sekarang. Maksudnya bagi aku dia cuma perlu bertukar tim je untuk dia belajar lebih lagi. Sebab dekat sini yang dengan tim yang player yang dia ada sekarang ni, dia dah main sejak daripada Homeboys lagi. So aku tak rasa dia boleh belajar lebih daripada apa yang dia dah belajar. Bukan bermaksud dia tak power. Chibi adalah player yang sangat-sangat padu bagi aku. Salah satu jungler yang bukan saja dikenali di Malaysia, malahan di scene Indonesia pun orang kenal dia. Cuma bagi aku dia boleh improve kalau dia pergi tim lain. Dia bermain dengan suasana lain. Kalau macam kau Chibi, kau rasa apa situasi dia sekarang sebenarnya? Sebenarnya aku punya perception pasal Chibi, nombor satu, mekanik dia bagus, and sebenarnya Chibi ni memang pandai gila. So pada aku macam actually tim dorang, aku rasa tim dorang okay je sebenarnya. Of course certain improvement can be added here and there, tapi untuk Chibi specifically is that aku rasa macam tim dorang perlukan lagi satu damage threat yang besar kan. Maksudnya macam kalau Chibi seorang yang damage besar, then just target Chibi, and then 50% problem dah hilang lah kan. Sebelum ni kita tengok ada time yang Nets dapat perform, dan Chibi dia ada ruang, dia ada ruang untuk dia buat something else. So ini pun dengar macam Nets tak ada dengan, aku tak tahu betul ke tak sama ada Nets ada lagi ke, Nets pergi balik Filipina dan sebagainya. Tapi aku rasa macam dia sama ada dua, sama ada meta EXP damage datang balik, jadi Smooth boleh ambil pressure daripada Chibi, so Chibi boleh buat apa-apa yang dia nak, and then biar orang target Smooth je. Ataupun memang kena ambil God laner yang jenis dia memang agresif tapi dia susah nak kena tangkap, jadi Chibi boleh main-main dekat dalam team fight. Sebab aku rasa macam selama ni senang untuk orang target Chibi, and dalam Chibi tu dia nak kena fokus retry lah apa benda semua. Jadi macam farming susah lah. Jadi dia kena ada orang lain dalam team yang buat yang tarik perhatian orang lain. Itu aku punya pendapat lah. Tapi kalau kau tengok pun, walaupun dia ditarget macam mana pun, dia retry tu tak menang. Dia still pegang Retry God punya title. Level dia tak jauh sangat. Chibi ni padu, dia power. Dan semua budak-budak Vamos pun, semua player Vamos power kan. Cumanya bagi aku mungkin dah sampai masa korang berpecah. I mean benda tu bukannya tak pernah berlaku. Kita tengok kepada Onyx PH dulu. Zaman ada Kyrie, zaman ada Dlam, yes. Right. Bagaimana diorang pecah antara satu sama lain, kita nampak diorang boleh shine dekat tempat lain, pathway masing-masing kan. Kenapa aku mula ingat macam Chibi ni dah sampai ceiling dia, terlepas sebab again nampak dia bertukar ke? Bukan, kenapa aku beranggapan macam itu, sebab dia main dengan tim yang sama, play yang sama lah technically, right. Tapi mungkin moment yang aku rasa macam Mook punya point tu kind of true. Nampak macam okay, maybe dia boleh go above or different ni kalau dia dirombakkan sedikit dia punya team tu, ataupun dia keluar pergi cari dekat tempat lain, was during SEA Games masa dia menang silver medal. Under coach, dia bermain dengan orang lain So under coach Puff dengan Ozora Mekik waktu tu. Dan of course dia main dengan Chico, dia main dengan Ripo, Gary dia ada Gary as a sub. Yang bagus pasal SEA Games kita, Izanami sub pun dorang mainkan sub gak. Dorang memang I like kita punya SEA Games punya roster. Aku still ingat moment yang this is credit to Zon lah, moment ni yang dia flank kat belakang, tangkap and then foam habis. Terus gitu habis, and ada satu clip Chibi yang macam terkejut gila. Aku tak tahu lah adakah dia terkejut of that gameplay ke. Aku rasa mungkin dia terkejut of that gameplay daripada Zon tu lah, membuatkan aku nampak the spark daripada budak ni macam apa, aku boleh main macam ni, aku boleh nampak macam ni bila aku main dengan diorang ni semua kan. So that kind of attitude or that kind of spark tu aku nampak macam wujudnya, maksudnya dia api tu masih lagi ada dalam budak ni sebenarnya. It's not